Baik, brother. Ya, saya nak test drive S70, boleh ke? Boleh? Jom. Boleh datang sini. Boleh tunjukkan you punya IC dengan lesen sebab I nak fotokopi. Nanti you boleh isikan form ini. Okey dah. Sekejap, cek. Okey, brother. Semua okey? Kita pergi test drive. Jom. Hari ini kita test X70 baru punya 4 cylinder IGT engine. Horsepower dia 181. Torque 290. Jom. Ini ada nearby auto. Dia akan sendiri buka. Pada, I tunjukkan safety feature tingkap ini. Tengok. Kalau kita punya budak-budak jangan letak sini, you tutup tingkap ini, dia akan sakit. Tak sakit? Tengok dia akan buka. Okay, jom kita tengokkan IHU. Dia guna Bluetooth, connectkan Android Auto dengan Apple CarPlay. Okey, sekarang Android Auto I guna. Boleh boleh WhatsApp, boleh West, GPS, YouTube Music, semua boleh guna. Sekarang S70 baru MC1 ada Photon Link. Photon Link boleh bukakan kita punya tingkap, window, boleh start kereta, boleh check kereta you pergi mana, mileage berapa. Nak servis pun boleh kat sini check. X70 baru punya, dia sekarang ada ADAS level 2 dengan Lane Keep Assist, tolong you alih balik. Dengan Auto Moment Emergency Brake AEB, dia tolong you berhenti emergency brake. RS for reverse, belakang. Ini sistem semua boleh tolong you lagi safety, jaga family. Sekarang customer bawa kereta, di test drive dulu. Okey, sekarang depan ada hub. Kita cubakan dia punya suspension. Okey. Okey, suspension okey. Okey. Depan kita MacPherson, belakang torsion bin. Belakang torsion bin. Okey. Okey. Sekarang you sudah jalan 50 ke atas. Okey. Dia punya nose okey tak? Suara dia pun tak ada apa-apa, semua. Senyap kan? Tak ada kasar, tak ada apa, memang senyap. Dia comfort dekat dalam ni. Corner ni okey, corner pun okey. Saya pun confident. You rasa ni kereta horsepower dia okey tak? Memang best kan? Dia tak terlampau tinggi, nice, just nice. Kita naik pun tak apa, kita tak terlampau dia linear lah. Dia naik dia tak terlampau sudden dan tak terlampau slow. Kita tekan tu dia naik smooth je. So sesuai lah. Everybody want. Kita kat Anggrek Motor Senai, kat Senai area. Kalau siapa nak datang test drive, nak booking kereta, boleh datang jumpa kita. Okey, bye-bye.